Kulit Mayang ni kan, dia satu lagu yang ada tarikan dia yang tersendiri. Tapi saya selalu diingatkan, Kulit Mayang ni jangan buka waktu maghrib, jangan buka waktu sorang-sorang, jangan buka terlalu lewat malam. Dan saya macam, kenapa adakah Kulit Mayang ni berkaitan dengan sesuatu yang mistik? Maklumlah, dulu tak tahu. Tapi bila kita dah masuk ke alam universiti, ada orang cakap, ini bukan sebarang lagu. Asal dia adalah main teri, main puteri lah. Dalam buku tragedi Kulit Mayang ni, kalau sesiapa yang baca, dia akan perhatikan yang sama dengan lagu tu, dia ada 7 puteri kan. Tapi lagu tu perasan tak, dia tak sebut semua. Dia sebut certain puteri sahaja. Cerita ni, dia sebenarnya nak membetulkan persepsi orang tentang apakah asal-usul Kulit Mayang ni, dari mana ia berasal, sebab ada claim daripada sana, daripada sini kan. Mungkin bukan satu nukilan yang lengkap, tetapi yelah, of course lah, fiction kan, dia ada creative license. Mungkin cerita yang pendek tu diperpanjangkan ke apa kan. Jadi dapat, bagi saya, bila baca tu dapat menghargai satu budaya di negara sendiri. Of course, kita kena terima ada beberapa perubahan telah dilakukan lah. Dan yang paling menarik sekali adalah kalau kita tengok dekat dalam Pirates of the Caribbean, kita ada juga duyung kan. Jadi duyung dekat dalam ni pun digambarkan sebagai sesuatu yang kalau sesiapa yang rasa nak baca buku yang dia menghiburkan dalam masa yang sama, dia boleh membawa kita menghargai ataupun berminat nak lebih tahu tentang Kulit Mayang ni, maybe this is for you.